Siapa sangka dari kucing jalanan kini jadi duta baju Melayu. Rezeki memang tak pernah salah alamat. Dan kali ni si comel Roket Haheng atau lebih dikenali sebagai Okit menjadi perhatian netizen. Baru-baru ini Okit yang popular di TikTok mencipta sejarah apabila dilantik sebagai duta baju Melayu jenama Bulan Bintang. Bukan calang-calang tau. Dalam satu video yang dikongsi di akaun TikTok Okit Boy, Okit kelihatan sigap bergaya dengan baju Melayu khas berwarna rich brown. Paling best, pengasas Bulan Bintang sendiri, Mary, turun padang untuk mengukur dan memastikan busana ini betul-betul ngam dengan si Okit. Tapi, kalau tengok balik video throwback, memang lain sangat. Dulu, Okit hanyalah kucing jalanan yang kurus dan kotor. Namun rezekinya berubah selepas seorang wanita berhati mulia dari Muar Johor menyelamatkan dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Hasilnya, sekarang Okit bukan sahaja gebu dan sihat, malah dah jadi ikon fashion raya dari Stray Cat ke Ambassador Bulan Bintang. Kisah Okit ni bukti bahawa kasih sayang boleh ubah segala-galanya. Siapa kata kucing kampung tak boleh jadi model?